warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu ulasan buku yang saya dah habis baca, iaitu buku berjudul Hearts App. Okey, buku ini adalah karya Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad pada tahun 2016 dan mengandungi sebanyak 158 halaman. Semestinya saya rasa ramai yang dah mengenali Ustaz Iqbal sendiri, yang banyak membuat perkongsian ceramah beliau di YouTube, di Instagram. Di Instagram kita boleh tengok video-video pendek yang menarik dikongsikan oleh Ustaz Iqbal itu sendirilah. Jadi untuk buku ini pula, kandungan buku ini banyak berkisah tentang bagaimana untuk membentuk pembangunan rohani dan pembinaan hati. Jadi sesuai dengan tajuk buku itu, iaitu aplikasi hati. Okey, dalam buku ini kita akan dapat beberapa kisah-kisah menarik, tips-tips dan nasihat yang membantu kita untuk menjalani kehidupan seharian, bagaimana untuk membentuk rohani dan hati yang baiklah. Jadi sememangnya banyak buku sebegini berkaitan bagaimana membina rohani, membentuk hati yang baik di pasaran. Tapi apa yang menarik tentang buku ini ialah kata-kata dari buku ini, kalam-kalam nasihat yang terdapat dari buku ini dikumpulkan dan dikutip sendiri oleh penulis daripada guru-guru beliau lah. Jadi semestinya kandungan buku ini adalah sangat berharga dan boleh memberi manfaat kepada setiap pembaca. Jadi hasil pembacaan saya, gaya tulisan dan kandungan buku ini santai je. Bila baca tu kita memang tak adalah rasa nak stopkan bacaan, sebab dia dalam ni kandungan dia simple-simple je. Dia ada tajuk, ada sedikit kata-kata dan ada ilustrasi lah. Dan dalam buku ni ada diselitkan kata-kata nasihat, tips dan kisah. Contohnya macam ni, dikongsikan tentang adab seorang murid terhadap gurunya, dan penulis ada senaraikan lah apa yang kita boleh, adab-adab yang kita perlu lakukan sebagai seorang murid kepada guru. Jadi boleh dapatkan beberapa tips lah kat sini. Dan juga contohnya yang lain, penulis ada kongsikan tentang nasihat. Yang ni contohnya nasihat Imam Abul Hasan Ali Ash-Shazili yang kita boleh dapatlah baca kat dalam buku ni. So ada beberapa nasihat yang kita boleh ikut dan panduan yang boleh kita ikuti. Jadi pengalaman saya membaca buku ini juga, dan apa yang saya dapat daripada buku ini, banyak kata-kata yang saya sendiri catatkan dalam buku, yang mungkin selepas ini boleh jadi sebagai rujukan untuk saya selepas ini, ataupun boleh saya kongsikan kepada orang lain lah, tentang apa yang dah saya baca dan apa yang saya kutip daripada kata-kata yang dikongsikan dari buku ini. Okey. Banyak juga nasihat-nasihat yang kita boleh dapat daripada buku ini, dan bagi saya perkongsian macam ni mungkin ada yang kita baca yang kita pernah dengar, tapi mungkin ini sebagai satu refresh untuk kita, supaya kita selalu ingat dan boleh praktiskan setiap masa. Kadang kita baca, kita lupa, tak praktiskan. Jadi boleh baca buku ini sebagai refresh untuk pembentukan hati kita sendirilah. Jadi diharapkan kepada pembaca, boleh yang berminat untuk baca boleh dapatkan buku ni, dan semoga selepas membaca buku ini kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik, menjaga hati kita, dan seterusnya apa yang kita lakukan tu kita dapat praktiskan dalam kehidupan kita dan menjadi ikutan kepada orang lain. Okey,
saya pun nak kongsikan juga apa yang saya faham tentang tajuk ni, sebab mula-mula saya pun baca tentang Hertz app ni. Apps ni apa? Jadi selepas habis baca buku ni, saya simpulkan apps ni sebagai satu aplikasi hati. Sebagaimana dalam kehidupan kita, kita perlukan aplikasi dalam handphone. Handphone tu satu keperluan dah sekarang kan. Dalam handphone kita perlu ada aplikasi yang membantu dalam kerja, dalam pelajaran, dalam kehidupan kita, yang melancarkan kerja dan pembelajaran kita. Begitu juga dengan hati, kita pun perlukan aplikasi hati. Yang mana yang pertama bagi saya, jadikan cari sumber rujukan yang boleh membantu kita ingat semula apa tujuan kita hadir ke apa tujuan kita di dunia ini. Dan yang pertama, mestilah sumber rujukan kita yang utama ialah Al-Quran, dan carilah kita boleh cari buku-buku ilmiah seperti ini yang kita boleh jadikan sumber rujukan dan sebagai satu panduan untuk kita menghadapi ujian dalam hidup ni lah. Dan sebelum saya akhiri ulasan saya pada hari ini, saya nak kongsikan sedikit kata-kata yang terawal yang dikongsikan oleh penulis dalam buku ni. Di mukadimah, penulis ada masukkan kata-kata ini, iaitu apabila kita inginkan ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat, maka utamakanlah satu tempat yang dipandang Allah pada diri kita, iaitu hati. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa zahir dan luaranmu, tetapi Allah memandang hati dan amalanmu. Riwayat Muslim. Jadi kepada yang berminat untuk baca buku ni, terutamanya kepada pengguna di perpustakaan UMP sendiri, kalau nak baca buku ni boleh buat pinjaman di perpustakaan, boleh buat pinjaman dan baca buku ni. Ataupun bagi yang di luar sana yang berminat untuk dapat buku-buku ni, mungkin boleh beli secara online lah, atau dapatkan di kedai buku. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini tentang buku ini. Semoga semua mendapat manfaat dan boleh juga kongsikan dengan orang lain apa yang baik untuk perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.